Hello gang, jumpa lagi. Trip aku kali ni aku turun dengan Akra Jiga dari Penyabung. Malam tu kita orang lepak-lepak homestay di Endau. Pagi tu kita orang bangun kemas-kemas lah, berada di JT Penyabung sekitar jam 7.30 pagi. Kita orang loading barang, kumpul kan. Kita punya kalau kau tengok yang ni, kawan aku dari Mawai semua. Okey, sampai spot pertama, kita orang mulakan dengan teknik fast jigging. Adalah satu rod kita pasang dengan umpan hidup. Mula ada ambil tadi, tapi tak itu lekat. tadi tempat saya bang. Okay, aku abang punya turun sini lah. patutnya. Turun balik. Tapi tak apa, dah Dengan tadi kat situ. Boleh. Tadi set up fast jigging aku untuk mencari ikan tenggiri yang pertama. Layan. Besar lah tu. Ayo, Mak Lan. Iya tu, Mak. Mak, kau bagi, Mak. Salang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey bos. Alah, macam ni tu lah. Kalau korang nak tahu, inilah ikan pertama aku pada tahun 2025. Sebab pada tahun ni, inilah trip pertama aku. Dan memang aku nak cari ikan tenggiri untuk lesen tahun 2025. Boleh masuk gambar okey lah. Ada barang. Ya. Ngikut je. Pandang. Hari Mafet. Orang dekat bandar. Mesti bagi wang. Okey, batang. Okey, second run. Takut Mamat. Ada Mamat tak tahu situ. Boleh. Mat, pergi sana, Mat. Pandailah Mamat. Goyang ada Pandai aktif. Yang penting video lu. Perewo. Ikan runcit pun tak. Alhamdulillah. Kalau korang tengok, itulah Ashraf Akra Jiga. Siapa yang tak kenal otai dalam pemancingan jig Baru turun tahun di ni bang. Mersing. Orangnya best, steady. Aku pun enjoy lah dengan dia dekat boat ni. Ikan ada bang. Kita orang first time turun dengan Akra Jiga ni. Dia apa? Dia malas. Apa pun dia memang best lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak Jadi pertama. Pada mantap Akra Jiga. nak pergi loading kat kedai kan. Ada duit tak guna. Dekat tadi. Kat belakang dekat belakang Never give up. Mat paling luar tu ada ikan. Tak bagi Batman tu. Oi, Besar ni. Tak aruk aku cik. dia Muhammad Faiz. Okay, Rambut. dia boleh rehat jap Bulungkan ni. Apa dia? Apa dia? Makan belah sini. Tak apa, dia tinggi tak? Kacau di atas. Awak bawah, dia di atas. Oh, ini saya bapak ni. Aku tadi kan, kau tahu kenapa tak keluar sangat tali. Abang Akra kata kunci sikit. Tuang lebih sikit. Ya Allah, tuanku naikkan ikan. Dapat ikan pekan depan ni. Tak cakap dah. Lepak borak. Lagi ada geng borak kau. Oi, good size juga. Batang.
Okey. Tinggi. Tinggi. Jaga jangan kau. Asap saja dia lambat-lambat tak nak ambil. Tak nak ke? Nak. Ha? Ambil. Alhamdulillah. Yes. Baik. Tukar. Jangan. Pan. Nampak tak? Kasar ni, babe. Aduh, babe. Serius ni kasar. Tengok tak dapat ikan. Dia bukan lompat dalam bot. Dia kena mancing. Baru dapat ikan. Weh, ni kasar ni. Ni. Kasar, babe. Double digit. Dah, Mat. Balik, Mat. Dah aku pun naik. Ikan barang. Alhamdulillah. Bukan naik ni bukan main ebek lambat-lambat. Tinggi tu dia masuk segeruk tu. Kupas. Oi. Buka tali. Weh, dia bantai. Seekor, 2, 3. 3, bai. Balik. Dia tengah ada tu balik. Tu dia. Kamu ni dah lentak belum? 3 kali. Mana ada? Kau kena ke tak? Dah naik lah. Tekong punya dah naik. Tu. Bantai tu. Jalan lama kan? Dia tengah ada. Cepat. Jap. Kosong. Baik ni. Ui, ini double. Tak, ni 8 ni. 8. Kepala lampai lah. Ikan baru 4 kilo. Besar bang tu. Double bapak besar. 8 pun bapak besar. Kena baling. Ui, baling. Baling tu campak. Besar tu. Ui. Nampak tu. Jangan tak kerja pagi ni tak ada lah. Tutus sikit ni. Bismillah banyak sikit. Boleh tajuk tak? Tajuk biar kawai. Boleh. Hari lalu punya. Ya bang. Belum sabar. Banyak cakap. Daerah dia. Ya, alhamdulillah. Taklah ni. Pas sikit ni. Sini. Sekarang kita kat spot baru apa? Kita tengok air geng. Lagi. Kerja bos, kerja. Air macam padang bola, babe. Gasak tenggiri. Padu-padu mantap. Ikan tu lagi baru baling. Weh, Asrul Ain. Tak buka. Sabarlah. Kontrol. Ada lagi. Dia baling bukan campak lain, baling lain. Air tak dalam kena baling. Kalau tak bobok payah ni kan. Apa yang tahu? Olo. Baling betul. Seketul aklar dia kata. Senyum Toke. Okey, dia tak bilang dah sambut dah. Banyak. Ni playboy kat ni. Korang pakai tali halus, lepas tu bila lekat sikit, baling tu putus. Tak ada seorang pun baling tak putus tadi, semua putus. Saya tak ada lagi. tapi kalau sangkut betul kan ni? 35. Kalau yang rod 3 aku tu 45. Aku pakai. Ui, kena lagi bro. Dan Tapi lah. Okey. Kayu. habis dah dia baling. Niat senang nak jumpa dia banyak ini. Air dengan air yang okey kan. Pak Is bagilah satu Pak Is. Mancing ni. Tak berhenti. Baling. Kau tengok dia baling jauh mana tu ikan. Tak berhenti dari tadi oh. Lagi dia lompat dalam bot. Dia lompat dalam bot lagi. Baling. Ui, berhenti ni.
Dahsyat bro, dahsyat. Ui, laju. Pak Ilong kau drag ah Pak Is. Kat belakang Amy Rosli tengah strike ikan tenggiri. Oh, besar babe. Huhu. Asmi ada tenggiri. Ya, jam. Ijam. Rabut. Ijam rabut. Ha? Cepat. Get your license. Kau pergi ke mana? Ijam apa ijam? Kabut. Orang bagi tenggiri ya. Nak tunggu bawa sebelah kau. Ada 3 tekor. Lembut sangat mata tu. Kangkang lah. Besar-besar saja. Siapa main kau beli ni? Alunau ni. Shopee. Tak. Ini dekat kat tu. Tak payah kau beli BMC. BMC murah. Yang beli owner mahal. Owner mahal. Barang tinggi ni jenis beli pakai buang kan. Kau beli BMC tu dia murah tapi tahan. Oh my. Ni dia. Tu dia kawan kita daripada Mawai. Ui, besar babe. Double digit. Hey, ni size ni. Size, serius. Kapal selam babe timbul. Bengkok sekali. Tengok ni ramai. Tengok lagi. Ramai-ramai tengok. Sorak. Dia lompat dalam bot sendiri nanti. Okey. Besar babe. Besar lah. Besar. Best babe, besar. Ui. Astaghfirullahalazim. Apa tenggiri Up. Alhamdulillah. Tambah koleksi satu lagi. Steady. Besar. Ini size bos. Tenggiri garam bos. Nak main layar macam ni. Main lah. Kau buatlah satu. Main lah. Tak apa pandak berhenti. Janganlah pandak sekali lah. Boleh. Pantang larang dia macam tu. Oh. Tak apalah, pandak main je lah. Cukup kantong Penuh kantong. Ui, bosor. Ini timbang mata 9. Mantap man. Nizam. Nizam. Alhamdulillah. Besar. Jangan takat dulu bang. Ini besar. Udung. Okey, mantap. Gulung laju. Asral. Belum lagi. Belum. Baling. Dia ada. Begitu je. Tambat. Kau kena action jig kau tu macam tambat. Boleh makan. Aku lupa aku buat macam mana tadi. Dia gini, gig engkau tu kau buat dia jadi umur 18, jangan umur 15. InsyaAllah dia makan. Laju. Sekarang jam dah pukul 12. Kita makan. Makan. Air kapet. Ini alatnya. Ini ayah. Ini yang pakai lajak tu. Mantap. Member pula tak faham dia cakap apa tu. Yang member dia makan lagi tu. Saya tengok dalam video je. Dah naik satu bot dia baru tahu kau naik.
Baru kau tahu kan. Mana nak dapat tekong yang sporting gini? Tu saja. Gigil lu. Asrul Ain. Asrul Ain. Apa? Aku nak main apa? Nanti dia dekat nanti Sekejap pergi jalan dulu. Kau gulung dulu, dia tak sedar gitu. Tak keluar derek pula macam awak. Kunci ke apa ni? Ini yang Gulung dulu. ada kunci. Come on. Ui, besar je. Asrul. Orang pertama kali mancing ikan tenggiri. Dah rasa. Tahan je, jangan kayuh. Tahan je, jangan kayuh. Biar je. Ha. Tahan je, jangan kayuh. Okey. Okey. Alang. Dia dah kena racun. Biar. Dia lari. Dia dah kena karen. Kenapa badan tu patah ke? Tak. Ha, relax je. Duduk kat besi, stand kat besi. Relax. Ha, ni steady sikit. Video ada ni. Orang Akra. mana boleh? Celuk. Kenapa badan patah ke? Celuk. Ha, okey. Strike zone dia. Ikan tu kena elok. Relax je. Sabar. Dah tarik kayu ni lah, tarik kayu. Layan je. Okey. Nak. Alhamdulillah. Nak. Alang, Alhamdulillah. orang KL. Buka. Mention pecah darah. Lang kita bukan bawa lah. Mention beli kat Shopee bang. Besar pula tu. Mi kau pegang lutut dia ni, cekor tu. Dah aku rasa satu cukup dah kot. Dah, jom balik. Dah jom balik. Cakap suka. Dia nak satu je bang. Apa? Alang kata satu cukup lah kot. Suka tekong. Jom balik. Kenapa yang kau boleh minta satu? Mana tukul tadi? Ada cukup lah. Aku belum lagi. Okey, Mat. Aku layan kau. Nampak orang. Never give up. Mesti merasa. Relax ke kat situ dari tadi kan. Aku never give up Oh. Kau tak sebut pada mantap. Daripada mantap. Sekejap lagi lah lepas buka mata. Aku tengok. Tengok. Aku nak lawan Eki ni. Hilang lengoh dia. Ini gigil pun tak boleh lari dah ni. Dah habis lah. Akra kadang bagi nombor kat kau. Ha? Aku dah bagi susu. Tolong Ben. Bagi nombor Akra. Akra. Kau tengok dia kena solid. Ini batang babe. Terbuka tu. Ini batang. Pening kan? Tak ada gigi lah. Dia tua. Ikan ni Alang, ambil gambar lah. Air sangat linang babe. Boleh tengok belakang. Apa? Ikan tenggiri banyak. Tengok aku yang penuh pada orang. Tekor yang banyak kerja. Tolong gambar. Belum mati ni. Cepat mau kan nak mancing ke ni apa lah? Besar. Rasa berat dah tahu. Ukur sekarang lah. Gaik ni lagi. Cepat ni putus rokok ni 7 kali. Sagai. Memang muka main sagai. Tapi sagai besar. Lulak ya. Ini bukan kecil-kecil. Udang hidup lincah. GT lah bang. GT. Tak ada. GT. Dia memang muka sagai. Dia boleh tahu. Macam tak ada episode. GT sial. Mantap bang. GT tu Memang muka tak. Masalahnya dia pasang umpan atas tau. Are tol. Pandailah. Tak ada. Aku nak main bottom. Botol boleh ni. Nah, bang. Tak. Pada tengok kadang-kadang dia masuk atas. Bagi. Kiri. Dah geleng-geleng tu. Tu dah unjuk dia tengok. Kita suruh sembat tu. Sorry. Nah, tu mak boleh tu je. Baik propeller. Tu kiri. Angkat dulu. Mana bottom? Binatang lah tu. Takkan karang boleh main lagi. Dalam letak peluh makan. Tengok mata aku bukan tak saja. Kau lagi nak main mata. Orang ni main mata. Tak yang mata telinga tu. Dia dengar je.
Ada enjin tu sikit punya memekak enjin tu. Ni orang kalau nak double digit. Come on, double digit my friend. Putih Oh, tenggiri my friend. Besar bodoh. Oh gitu. Besar. Ni tenggiri Besar lah ni. Batang. Tapi 8 lah. Kita tunggu. Kalau dia air dia macam gini lagi, Kang ada berjumpa ni Kang. Tak boleh. Lalu aku tak tahan ni tenggiri leh. Tamban. Engkau pun ambil tamban. Mamat, cepat sebelum aku jubur kau punya pongkis. Biar dia tengah layan ikan lah. Orang dah kepala dah bergas ni. Dah. Jangan gabuk. Come on. Kena mata satu tu. Boleh tak nak? Tak boleh beritahu. Salah ke belakang. Jangan buat gimmick bang. Orang takut ni. Yang aku berkumpul kat sini ramai-ramai buat apa? Size bro. This is size. Tak buat itu lah dengan andak ni. Mana dia korek pandai betul lah Tengok dia punya tekong macam apa. Tak tahu dia cocok. Tak perlu dibahaskan. Ngelah. Mino ni. Sangka sinar menjelma. Kita buat tempat lain pula. Okay. Jika anda dapat ikan ya. Kita pergi cari tempat lain pula ikan. Okay. Jumpa lagi. Apollo pula. Pada sebelah petang, kalau tengok ikan pun dah kurang, kita orang pergi satu spot yang baru. Kalau untuk aku pertama kali aku tengok ikan ni, tapi layan jugalah. Sedap juga dia punya tarikan. Dan Tekong kata ikan ni makan pun sedap. Nama ikan yang aku mancing ni ikan delah. Okay, korang tengok video ni, layan. Kasar. Kasar guys. Oh, good size. Besar babe. Main Apollo je guys. Ikan apa ni? Macam ikan pisang. Mantap. Apa nama dia ikan dia? Mat? Delah. Aku dah berapa kali pergi sini tak tahu ada ikan ni. Tak tahu binatang ni. Tak tahu ada ikan ni wujud di Malaysia. Goreng buang sisik tak? Goreng buang sisik tak? Buang lah. Oh, tak lekat. Kena. Kena. Tinggal yang besar-besar lambat sikit lah habis. Oh awak. Suka lele Ada video Tangan je mancing, muka jangan mancing. Wow, besar tu. Itu bukan ikan tu je, ada ikan lain tu. Alamak, sorry yang berdarah je. Putih. Lain. Lain tu. Bagi tali sikit, jangan kunci sangat. Talang. Talam bara. Apa? Kuang. Berduri babe, talang tu. Tak. Oh aloh.
Okay guys, aku dah naik darat. Okay, kita orang dah kat JT. Ni hasilnya. Tenggiri 16 ekor, sagai sekor. Okay, total tenggiri kita orang dapat 16 ekor. Padu-padu mantap. Mana abang punya tong? Kereta kat mana? Bawa terus ni. Bawa tong sekali bang. Terus pergi. Tara, inilah hasil kita orang. Alhamdulillah. Lepas tu kita orang makan-makan dengan hasil yang kita orang dapat tu. Harap korang enjoy. Terima kasih.